Okey, saya akan berikan hadis pula tentang hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Sayyidina Sal bin Sa'ad Saidi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tanah syurga walaupun seluas tempat letak cambuk pun yang kecil tu, yakni sekecil-kecil tempat pun, dan syurga tu pun dah lebih baik dari dunia dan seisinya. Nampak? Maksudnya nikmat syurga Allah tu berkali-kali lipat. Bahkan syurga bawah sekali pun 10 kali ganda lebih besar daripada dunia ini. Nampak? Kasih sayang Allah sangat besar. Allah sayang semua orang yang mau jadi baik, nak berubah, bersungguh-sungguh, lakukan kebaikan sekecil apa pun. Jangan kita remeh. Ya. Tapi jangan pula kita buat baik tu sebab nak masuk syurga. Tapi sebab Allah nak bagi rahmat kat kita, nak Allah redha. Yang macam Rabi tu Adawiyah, hidup dia bukan sebab nak syurga. Sebab dia cinta kepada Allah. Bahkan syurga itu, dia nak bakar. Kalau aku hidup kerana aku nak masuk syurga, maka masukkanlah aku dalam neraka-Mu, Ya Allah.